Assalamualaikum. Hari ni aku nak pergi Rawang, nak repair throttle grid Triumph ni dengan buat spotlight. So, jumpa di sana. Jangan lupa subscribe. Okey, Assalamualaikum. Kita telah pun sampai di kedai Abang Jid, Rawang, Rotek Bike Work Service. So, kedai buka separuh, tapi orangnya enggak ada. So, dia tunggu dululah. Tak nyala bang. Minum dulu lah. Ni motor Triumph 765 250 LA6 Harley Davidson of Penang. Penuh motor. Dalam tu ada motor WFG Restore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nak jemput saya. Allah. Kau tak beritahu sebelah Fatimah. Oh, sebelah Fatimah. Balong. Sebelah Fatimah. Fatimah ni baru buka ni. Baru buka. Balong pun belum pergi, belum touch lagi makan tadi. Manis sangat lah air dia, tak sedap. Oh, kamu dah rasa dah? Dah rasa tadi, tu air dia pun tak habis lah. Saya macam, kolam ikan ni. Kalau ikan masin tu. Tak pernah pun tengok Palong mancing sini. Ada. Kau nak macam sungai, nak ikan lele sini ya. Itu. Oh, dia geng mana? Tu. Nak dah tu beli tu. Dah penat dah tu. Kan? Saya. Hari cuti. Telur, tergantuk telur. Hari cuti hari ni, tu ambil keputusan lah. Tak ada apa nak buat kat rumah, balik lah, pergi Rawang lah, jemput Pak Long. Yelah, rindu kan, last jemput Pak Long hari. Hari tak tu. Kau balik tak orang tengah berak. Tak, saya Pak Long, saya balik dulu. Okey, kecak. Balik leleh. Ajar macam Pak Long, tak nak saya salam, dia bau. Aduh. Pak Long ni kelakar. Okay, sekarang kita berada di Masjid Cahaya Iman Sarjana Rawang. Oh, masjid ni lah? Bandar Guthrie Home. Bandar Guthrie Home. Bandar Guthrie Home. Masjid ni lah selalu zaman Jumaat. Tak cukup. Tak cukup. Mana boleh? Walaupun dia boleh kampung main 5,000 kan. Kita ambil zawal dulu. Okey. Kat rumah tu ada orang. Geng-geng Pak Long dia lepak. Geng-geng pencen lah. Tinggal lah. Oh. Saya memang nak pergi Sabtu ni, tapi Pangah so bawa itik salai tu, saya malas tu. Tak nak. Saya Pak Long tak ajak, saya malas nak pergi. Sekarang Pak Long ajak? Tak nak. Awal-awal dulu awal lagi? Tak nak. Dah minggu depan dah. Minggu depan tak nak. Saya tak buat prepare lagi. Allah bawa diri je pun, tak prepare apa-apa. Buat badan ni dengan Karina? Ya, pandai buat badan. Tak nak Karina kerja. Apalah tolong, terima kasih je lah. Dalam kabel ada? Tak, bukan. Ni pipe air. Pipe air, oh. Main kabel lah. Dia pecah ni. Buat baru ni. Okey. Selamat kerja. Jumpa lagi. Baik Balong, saya takut Balong hilang lah. Pipe ni dah lama dah. Tak, ni baru. Yang ni baru, ada tanam baru. Oh. Lamanya sebelah sini. Maksudnya dia tanam yang lama tu dia. Tanam tu dia akan tutup, nanti cut off. Sekarang ni jalan lagi. Yang lama ni jalan lagi, nampak? Berkesempatan untuk ambil Zahwa. Anggap kau Hari ni bawa kereta. Ya. Lalu naik motor kan? Masalah naik motor tadi 3 orang. Tak boleh. Dah Palong tu timbang-timbangan ni tak boleh ni. Tak boleh Kan ni kan. Tak berjalan saja. Saya nampak je macam ni, tapi macam kapas. Kapal lah. Merasa jugalah macam ambil anak kan. Tengok apa ini. Jom. Ayah panggil kereta kat masjid. Jom jalan. Okay, kita dah ambil Zahwa dan ayahnya bawa balik sekolah tengah hari. Alhamdulillah kita dah sampai rumah Pak Long. Pak Long dia ada meniaga nasi lemak, mi goreng. Semua boleh isi sendiri ya. Nasi lemak, goreng, kuih pau. Ini kalau tak ada duit boleh ambil pakai dulu, nanti hujung bulan boleh bayar. Pak Long Ni kalau tak ada duit pakai boleh ambil dulu, nanti hujung bulan boleh bayar. Nanti bulan depan ke bila-bila boleh bayar. Janji tak kisah bayar bila-bila. Tak bayar pun tak apa. Ambil je. InsyaAllah. Ni yang motor baru Cik Wan ke apa?
Tasha. Motor belum tengah buat. Apa? Ha? Dah tengah buat lah tu. Dia tu Aisyah tu datang ah. Tak tang ah. Tak Cik Wan minta Kam kapu dengan Cik Kiai. dah minta apa itik salai memang tak lah saya datang. Nak buat itik salai lagi 3-4 ekor. Mi goreng ni tengah. Apa yang boleh bawa ni? Projector. Wan pakai apa box apa? Jangan buat tu. Lantar bagi ke suruh kau pasang. Dia kemana? Bukan kemana? Boleh? Dia nak beritahu banyak siaran. Dia jual Kayu. lah. Kayu Cik Wan, sofa baru. Lantai baru. Cat baru. Ni dinding ni baru. Dinding ni baru. Emi tu baru kau makan yang demo tu. Rumah orang. Deng. PTIS baru. PTIS ni hari tak ada ni. Ya ada lah. Ada? Tu Emi dia urut lu urut. Ais kelas sendiri weh. Kat rumah tak ada ni. Nama berarti Cik Wan? Ya Allah. Cik Wan nak masuk dalam tu kan? Emi nak buat berita ke apa. Mereka tak nak. Ingat. Tak apalah. Itulah rezeki ni orang kau masak makan lah. Bila Cik Wan leka tadi buat air dengan kodai. Dia orang melawan. Dulu kena. Ngap eh. Ya. Ini. Tak dengar sekotak-sekotak dapat. Alung kau lah minta. Palu minta ah. Selama dengan mana sekotak janah palu minta. Dapat. Dapat sekolah. Tak dapat. Tak, kita mau tanya. Daripada penuh kita ambil kan. Betul. Mamat. Cakap Mamat kita ganti nanti Mamat kan. Dia mandak kan. Nanti lah. Lepas tu cakap, tak beda beli mana? Beli kat ni lah taman. Ni Wan nak beli. Kan? Sekali ke mandak bagi benda. Mandak bagi beli. Dia bagi kita sekolah kotak. Oh. Baik mandak. Try. Dia stok lama. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ila. Masak. Baik apa? Cik Ila jom makan sekali. Apa ayam? Jangan kan. Makan. Cuba dia ucap nak. Main. Tadi dia makan. Yang ni tetap. Ya dia. Nak dori. Nak pergi suap. Tadi. Ya, koyok. Ini apa? Bincang apa? Kita besok lah. Oh, warnanya. Aduh. Aduh. Baca doa lain tadi. Ayam dah baca. Ayam doa buka puasa. Doa buka puasa, Omar. Ni Omar. Jalan lah. Terima kasih Cik Ila masak. Cukup silmar dia. Ya, saya dah balik ni. Tak, ni baru makan tengah hari macam Wan. Makan. Okay, nak balik dah. Cik Wan hantar pakai motor baru. Ah, Banyak sangat terang pula. okay guys, dah siap. Yang lampu depan tu, tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah. Brake depan ni. Oh. Asal bang, dia nyala tak nyala? Asal dia nyala tak nyala? Jangan nyala kembali. Tadi sebelum tak ada. Dia balik tu kan. Oh, Tak delay dia. Dulu siapa buka ni? saya. Hilang satu skru eh. Ha. Dia dah pada ganti lah. Betul dia tak ada tipu eh. Dia beli Saya sebenarnya datang tadi pun minta Abang Jit minta tambahlah satu skru. Aduh. air kopi air kau tadi dah cair yang bagi balik. Manis sangat lah bang. Ha? Manis sangat. Tak kena cakap. Saya dah cakap lah. Kurang mana? Yang ni cak air kurang mana? Saya share kat abang resit. Hari minggu dah naik pun. Gina? Apa tak masuk dalam tu lah. Tak sedia 10 tergerak 11 dah ada buka 12 lah. Oh, boleh lah. Makan je. Sekarang dengan guru tiger abang lama. Oh,
Okay guys, kita dah on the way nak balik. Tak tahu nak pakai baju hujan ke baju jaket. So alhamdulillah, terima kasih Banjit. Satu ni kita ada ride. So sambung lagi kita akan jumpa dengan Banjit. So jangan lupa subscribe, Aku Abitalo. Kita jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.